Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka min ahadin minkum abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan yang sekalian, alhamdulillah malam ini sekali lagi kita dapat hadir bersama dalam kuliah maghrib ini. Mudah-mudahan bila kita berada di pintu-pintu ilmu Allah seperti ini, kita akan dihidayatkan oleh Allah, bukan saja ilmu, bukan saja kepahaman, mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah amalan iman, sebaik-baik iman, sebaik-baik amalan, dan sebaik-baik kematian, sebaik-baik hidup di dunia dan akhirat. Kuliah yang lepas adalah berkait dengan penerimaan amal. Sebelum kita melangkah ke tajuk yang baru, yaitu yang berkait dengan as-sitru atau tutupan dan perlindungan Allah terhadap kecacatan amal kita, terhadap maksiat atau kejahatan atau sifat-sifat tercela kita. Eloklah terlebih dahulu kita sebutkan secara ringkas beberapa kesimpulan daripada kuliah yang lepas. Kesimpulan yang pertama, kita diberitahu bahawa manusia ini tidak ada yang boleh beramal dengan sempurna 100%. Tidak ada kekurangannya, tidak ada kecacatannya. Disebabkan syarat amalan yang sempurna susah untuk dipenuhi. Syarat yang pertama, hati orang beramal itu mestilah ikhlas. Sedangkan untuk mendapat hati yang ikhlas itu, seseorang mukmin itu mesti berjaya melalui dua peringkat. Peringkat pertama, menjadi hamba Allah. Sesudah menjadi hamba Allah, Allah kasih kepada mukmin tersebut, barulah dikurniakan oleh Allah hati yang ikhlas. Syarat yang kedua, orang yang beramal itu mestilah tenggelam dalam mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat ingatannya terhadap Allah, atau apa yang disebut khusyuk. Untuk dapat khusyuk ni pun susah. Kemudian syarat yang ketiga, mestilah orang yang beramal itu dia merasa apa yang dilakukan itu semata-mata datangnya daripada Allah, mengalir dari lautan rahsia-rahsia Allah kepada dirinya. Dirinya hanya menerima amalan itu semata-mata.
Ini yang disebut at-tabari min khawlin wa quwatin. Selain daripada syarat amalan yang sempurna itu susah untuk kita penuhi, asal kejadian kita ini memang banyak kelemahannya dilihat dari segi zahir dan batin kita, atau dari sudut jasmani dan rohani kita. Dalam jasmani kita diterangkan dalam hadis Nabi ada 3 unsur yang melemahkan kita, yaitu bala, al-hawa, kehendak-kehendak yang tidak ada batasnya, dan asyahwat. Ini yang menyebabkan anggota kita tidak boleh melakukan dengan sempurna. Dari sudut rohani pula atau hati, memang hati manusia itu lebih cenderung kepada yang jahat, kepada yang buruk, kepada yang salah. Kerana kebanyakan hati manusia ditawan oleh nafsu. Sedang nafsu itu sifatnya mahu yang Allah larang, tak mahu yang Allah suruh. Nabi ada menyebutkan, fawailun liman kana aqlu asiran li nafsihi. Celakalah orang yang akalnya, hatinya ditawan oleh nafsunya. Kemudian kesimpulan yang kedua, oleh kerana sukar seseorang mukmin itu untuk melakukan amal yang sempurna, tak ada cacat celanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan manusia walaupun tidak boleh sempurna 100%, dengan cara Allah tutupi terlebih dahulu berbagai kekurangan, berbagai kecacatan amalan itu. Tentunya bila ditutupi, tak nampaklah kecacatan, nampaklah amalan itu baik, lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah kita sudah dengar juga, bila kita beramal ni ada 2 kurnia Allah yang besar. Pertama, amalan itu sendiri kurnia Allah, penerimaannya pun kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita diperintah oleh Allah supaya kita merasa sangat bersyukur, kerana kita menerima berbagai kurnia, berbagai rahmat, nikmat yang tidak terhingga banyak, tidak terkira oleh kita. Yang akhir sekali, kesimpulan yang terakhir sekali ialah, di antara umat Nabi Muhammad ni ada yang beramal sebaik-baik amal, itu pun tidak boleh sempurna, ada saja kekurangannya. Golongan hamba-hamba Allah yang disebut dalam Quran, ditegaskan oleh Allah, apabila mereka ni beramal, mereka buat sebaik-baiknya. Walaupun amalan mereka dilakukan sebaik-baiknya, tapi ada juga kekurangannya. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, menegaskan perkara yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima daripada mereka sebaik-baik apa yang mereka amalkan. Menurut setengah ahli tafsir, ayat ini menunjukkan bahawa
ulul albab atau hamba-hamba Allah yang beramal sebaik-baik amal itu pun ada kekurangannya, dan kekurangan itu ditutupi oleh Allah, diampunkan oleh Allah, lalu diterima sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara kesimpulan kuliah yang lepas. Akhir sekali dalam kuliah yang lepas saya terangkan apakah yang kita akan dapat bila kita tahu hal ini, ya? Bila kita tahu ilmu seperti ini, berarti kita bertambah, sifat syukur kita kepada Allah bertambah baik. Kita akan insya-Allah menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah, kerana asas kesyukuran seseorang mukmin itu ialah kesedaran mukmin itu bahawa apa juga yang ada pada dirinya semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pada malam ini tuan-tuan, kita cuba fahami satu hikmah yang seterusnya yang berkait juga dengan tutupan ini, istilah as-sitru. As-sitru ni, sitrun ni asal daripada satara. Satara yasturu, sitrun. Satara itu artinya dia menutup. Jadi as-sitru artinya tutupan, perlindungan, pemeliharaan. Sudah ditutup, maka selamatlah, terpeliharalah daripada yang membahayakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memang mempunyai apa tu, bersifat, ya, berakhlak dengan akhlak yang sempurna. Akhlak Allah tu maha sempurna. Maka di antara kesempurnaan akhlak Allah itu ialah menutupi, bukan saja menutupi keburukan, tapi menutupi perkara-perkara yang dianggap penting dan mahal. Mahal secara fisik pada zahir, dan mahal secara maknawi pada batin. Memang Allah Ta'ala tutupi. Bukan berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahil, bukan berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruhkan, tidak. Tapi perkara yang sepatutnya didedahkan. Perkara yang sepatutnya disembunyikan. Supaya ada hikmah di sebalik itu semua. Yang patut didedahkan, ada hikmahnya. Yang patut disembunyikan kerana ada hikmahnya. Maha suci kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini kita baca satu hikmah yang berkait macam mana Allah Ta'ala menutupi kejahatan kita. Tapi sebelum itu kerana saya dah sebutkan tentang as-sitru ni, menutupi, Allah menutupi perkara-perkara yang patut ditutupi, mendedahkan perkara-perkara yang patut didedahkan, mengikut hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara-perkara yang zahir tuan-tuan, ada yang didedahkan. Pasir misalnya didedahkan di mana-mana, tanah terdedah di mana-mana, karena patut didedahkan. Tapi permata yang mahal-mahal disuruhkan oleh Allah
di perut bumi, supaya permata itu jadi mahal. Kalau lah pasir itu disuruhkan oleh Allah, kemudian permata mahal-mahal itu diderahkan macam pasir, macam manalah akan berlaku? Jadi begitu juga ya, perkara-perkara yang maknawi, yang tak nampak oleh mata kepala kita. Banyak kebaikan-kebaikan itu disuruhkan oleh Allah. Misalnya seperti yang telah kita baca, sifat-sifat ketakwaan seseorang disuruhkan oleh Allah. Tak ada siapa pun tahu. Sifat taubat seseorang tak ada siapa pun tahu. Tak ada siapa yang tahu. Kerana itulah kita tak tahu siapa dia wali. Mungkin dalam masjid ni ada seorang wali, ada 2-3 orang wali, kita tak tahu. Sehingga dalam kitab, isteri pun tak tahu suaminya itu wali, anak pun tak tahu. Itu menunjukkan bahawa ada perkara-perkara maknawi yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaedah ini sangat berguna untuk kita gunakan bagi menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Bagaimana yang telah saya sebutkan, berkait dengan perkara-perkara yang ganjil yang berlaku. Cerita berkait dengan Nabi Allah Khidir misalnya, perkara yang memang baik disuruhkan oleh Allah, ada hikmahnya. Jadi begitu juga tuan-tuan, perkara-perkara maksiatnya, kejahatannya, memang Allah suruh kita suruhkan. Nabi pun ajar kita, kalau kita buat jahat, jangan cakap pada orang. Bukan masalah bohong sunat. Kan Nabi didatangi orang yang mengaku zina. Nabi kata, jangan-jangan kau mimpi saja tak? Tak ada ya Rasulullah, betul. Jangan-jangan itu berlaku dengan isteri engkau sendiri tak? Macam-macam Rasulullah nak cuba elakkan supaya orang itu jangan mengaku sebenarnya. Sebab tu kalau kita buat jahat, kita tak boleh nak cerita kepada orang, tuan-tuan, kecuali tercerita. Yang itu memang dimaafkan oleh Allah. Tertidur ditinggal waktu sembahyang. Sehingga dalam satu hadis qudsi ni ada menyebutkan, semua manusia yang melakukan kejahatan Allah maafkan, kecuali manusia yang melakukan kejahatan menunjukkan kejahatannya itu, Allah tak ampunkan. Kullun nasi mu'afi illa al-mutadhahirin. Semua manusia yang buat salah itu aku maafkan, kecuali orang yang menunjuk handal bahawa dia telah banyak melakukan kejahatan. Bulan puasa sengaja dia minum, dia khalayak ramai. Biar mana dia muat puasa jaga agama ni, tangkap-tangkaplah, berani ke tidak. Walaupun dengan kawan-kawan itu mutadhahirin, Allah Ta'ala tak maafkan. Ni kalau kita buat jahat, tak boleh nak cerita. Kadang-kadang dia buat jahat masa muda, dah tua-tua, dah nak hujung-hujung umur dia, datang wartawan TV, dia cerita semua kejahatan dia. Ini pun tak boleh juga. Itu termasuk juga mutadhahirin, al-mutadhahirin, orang yang sengaja menunjuk kejahatannya. Allah Ta'ala tak maafkan. Kejahatannya itu kalau dibanding dengan dia menceritakan kejahatannya itu
Dia menceritakan kejahatannya itu lebih besar dosanya daripada kejahatan yang sebenar. Katalah dia bunuh orang, lepas tu dia bercerita, dia bangga, itu dia bercerita melakukan pembunuhan itu dosanya lebih besar atau apa saja. Jadi pada ini Ibnu Athaillah menyebutkan tentang Allah Ta'ala tutupi maksiat kita, kejahatan kita. Kata beliau dalam kitabnya Hikam, as-sitru fil maksiati qismani. As-sitru fiha wa sitru anha. Allah penutupan maksiat itu ada dua jenis. Yang pertama, Allah tutupi di dalam maksiat. Yang kedua, Allah tutupi, Allah lindungi daripada maksiat. Bila saya sebut itu, tuan-tuan dah dapat memahami. Kata Ibnu Athaillah, perlindungan dan tutupan dan perlindungan dan pemeliharaan Allah terhadap orang-orang mukmin ini mengenai kejahatan mereka boleh dibagikan pada asalnya kepada dua bahagian. Yang pertama ialah perlindungan dan tutupan maksiat yang memang sudah dilakukan, lalu orang ramai tak tahu. Dia dah bunuh orang, dia dah minum arak, dia dah buat jahat, dah tipu orang. Orang tak tahu. Kenapa orang tak tahu? Allah tutupi. Jangan kita kata, oh dia tu pandai, dia lecik betul, macam-macam dia buat, tapi orang tak tahu. Itu dari segi sebab. Ini dari segi tauhid, tidaklah kita pandang rahsia kejahatan seseorang itu tak diketahui, kerana Allah tutupi, Allah pelihara, Allah jaga. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih. Walaupun orang jahat, dia mengharap-harap juga. Jahat macam mana pun, dia bila buat jahat, bunuh orang, mesti terlintas dalam hatinya, mudah-mudahan orang tak tahu. Artinya bercakap mudah-mudahan orang tak tahu itu dah doa. Macam mana pun dia ingat Allah Ta'ala juga. Kalau dia seorang mukmin, jahat macam mana pun, dia macam mana pun ingat Allah. Dia ingat dia telah membunuh, macam mana pun terlintas, dia mengharap supaya pembunuhan itu tak diketahui. Sebab itu digali satu tempat yang jauh, ditanam waktu malam. Sebab apa? Dia mengharap supaya orang ramai tak tahu. Dan dalam sudut hati itu macam mana pun dia ada doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala tak bukakan rahsia ini. Yang keduanya ialah tutupan, perlindungan daripada berlakunya maksiat. Yang berarti yang kedua ini, kejahatan atau maksiat itu belum lagi berlaku, lalu Allah lindungi, Allah tutupi, Allah jauhkan maksiat itu. Jadi dengan sendiri kita tahulah, orang yang melakukan maksiat lalu dia berharap kepada Allah supaya rahsianya itu tidak terbongkar, ini adalah orang-orang yang dinamakan orang awam. Dan sebaliknya, orang yang sentiasa mengharap supaya terjauh daripada maksiat ialah orang khawas.
Jadi dengan sendirinya kita tahulah kita ni hawas ke, awam ke daripada kejahatan yang kita lakukan. Kita suka buat jahat, lalu kita doa kepada Allah supaya Allah lindungi, tutupi rahsia kejahatan kita. Itu awam lah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, sentiasa berharap Allah supaya Allah jauhkan daripada semua kejahatan yang kecil, yang besar, yang zahir, yang batin, insya-Allah itu menandakan kita orang hawas. Tapi sudah berkali-kali saya terangkan ukuran yang dibuat oleh orang-orang sufi, hawas ke awam ke hawas ini ialah hati yang digunakan oleh orang-orang sufi atau ulama tasawuf untuk menentukan seorang itu awam atau hawas ialah keadaan hati. Sifat hatinya itu macam mana? Kalau sifat hatinya itu lalai, itu orang awam. Kalau sifat hatinya itu sebaliknya sudah sedar, sudah jaga, sudah hidup, itu adalah orang hawas. Orang-orang sufi dia tak gunakan ukuran ilmu misalnya. Dia itu ada ijazah BA dalam pengajian Islam daripada Azhar. Tentu dia itu orang hawas. Tidak digunakan begitu. Tapi digunakan macam mana sifat hati dia. Kalau lalai, berarti hatinya itu mati. Itulah orang awam. Kalau hatinya itu hidup, sedar, itulah orang hawas. Tuan-tuan dan puan sekalian, dulu juga saya sudah sebutkan, kita ni sebenarnya walaupun macam dah faham, orang awam ini orang yang hatinya lalai, orang hawas ni orang yang hatinya dah jaga, dah dihidupkan oleh Allah, macam faham tapi sebenarnya kita tak akan faham. Kita tak akan faham dan tak dapat membedakan antara orang yang hatinya lalai atau ghaflah dengan orang yang hatinya sudah sedar atau yaqadah, selagi kita belum dikurniakan oleh Allah pada satu ketika dihidupkan hati kita, diubahkan hati kita daripada ghaflah kepada yaqadah. Selagi kita belum dapat kurnia daripada Allah, kita tak tahu. Ini orang-orang sufi kata gitu, bukan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Saya diberi obat tuan-tuan oleh seorang murid saya. Dia kata, tuan, obat ini kalau titikkan saja dekat bawah lidah, cukup masak, saya tak tahan. Tuan cubalah sekali. Sampai sekarang saya tak cuba. Jadi saya terfikir macam mana masaknya. Selagi saya tak guna, tak titikkan seperti murid saya kata, saya tak tahu. Begitulah, selagi kita tidak dikurniakan oleh Allah, diubahkan hati kita yang ghaflah kepada yaqadah, kita tak faham. Walaupun kita rasa malam ni dah faham, macam itu. Orang awam itu hatinya lalai, orang hawas itu hatinya sedar, yaqadah, macam faham, tapi sebenarnya tidak faham. Sebab itulah dikatakan ilmu tasawuf itu ilmu tasawuf itu ialah amalan, hasil daripada amalan, itulah tasawuf. Ilmu tasawuf sebenar kan lain tuan-tuan, cerita dengan merasakan lain. Cerita dengan rasa itu lain. Minggu lepas
Saya dengan rombongan pergi Vietnam tu buat, nak tengok orang Islam sana. Dia cerita-cerita lah, cakap saja pun ada mengantuk. Belajar agama ni cepat mampu kan. Dia pergi sana, memang saya baca kat majalah-majalah dulu tentang apa ni, tunnel, apa ni, lubang yang dibuat oleh tentera Vietcong lawan Amerika. Pergilah tengok. Saya nak merasa, saya masuk juga. Yang di atas sekali itu, yang 3 meter bawah tanah, macam mana rasa panasnya. Dalam itu bersih. Saya merangkak macam budak 8 bulan, tak ada apa-apa. Tapi lubang itu sepanjang 250 km, dibuat dalam masa berpuluh tahun. Jadi bila saya masuk tu, cuba dapatlah rasa. Tuan-tuan yang tak nak pergi takkan sama. Begitulah. Begitulah apa yang dinamakan, apa yang disebutkan oleh orang-orang sufi. Banyak perkara disebut dalam kitab-kitab tasawuf macam kita faham, tapi sebenarnya kita tak faham selagi belum dapat pengalaman. Jadi malam ini contohnya, walaupun macam kita faham ini orang awam, ini orang khawas, kita boleh cakap, tapi selagi kita belum dikurniakan oleh Allah perubahan hati kita daripada ghaflah kepada yaqظah, kita takkan faham. Macam itu juga bab zikir. Oh, zikir ni bagus, zikir ni boleh, ini boleh lembutkan hati, boleh kuatkan iman. Selagi kita belum dikurniakan oleh Allah kekuatan iman ni, lembut hati menerusi zikir, kita tak tahu. Walaupun kita macam tahu dari segi ilmu. Jadi kita berbalik semula tadi kan. Jadi orang hawas ni, kalau kerana hatinya hidup, maka mereka memang sedar bahaya maksiat. Kerana itulah mereka sentiasa berdoa kepada Allah supaya dijauhkan diri supaya Allah jauhkan diri mereka daripada maksiat. Tetapi oleh kerana mereka ini bukan Nabi, bukan Rasul, maka mereka tidak maksum, yang berarti mereka juga akan terdedah dengan maksiat. Macam mana pun mereka akan melakukan kesalahan, melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin melakukan kesalahan dari syariat, dari segi akidah. Tetapi oleh kerana mereka ini mengharap supaya Allah lindungi, maka kalau berlaku juga maksiat, maka tetap Allah lindungi dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala sedarkan perbuatan mereka itu salah, lalu mereka akan tobat kepada Allah dan mereka berjalan di atas jalan agama Allah yang benar semula. Inilah bedanya dengan orang awam. Orang awam bila orang ramai tak tahu, dia senang hati. Dia senang hati. Tapi orang hawas tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ayat ini sangat penting. Ayat ini ada berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi, bahawa orang-orang hawas itu mereka memang tak mahu melakukan maksiat, tapi kerana mereka tidak maksud, mungkin mereka melakukan maksiat. Bila mereka melakukan maksiat, mereka akan sedar seperti yang disebut dalam ayat tadi. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah
seperti orang khawas itu benar-benar bertakwa kepada Allah. Orang awam ni ada ketakwaannya tapi belum sempurna ketakwaannya. Sesungguhnya mereka yang bertakwa, benar-benar bertakwa kepada Allah, idza massahum ta'ifun minas syaitani tadzakkaru, apabila mereka itu ditimpa oleh satu tipu daya syaitan sehingga mereka melakukan kejahatan, tadzakkaru, mereka akan sedar, mereka akan ingat dan nampak kejahatan yang telah dilakukan. Tazakkur itu dia ingat dan dia nampak kejahatan. Tazakkaru fa idahum mubsirun, akhirnya mereka itu nampaklah yang hak dengan yang batil, lalu mereka kembalilah kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yatawallas shalihin. Dialah Allah yang mengurus, yang melindungi orang-orang yang soleh. Wa huwa yatawallas shalihin. Sebab itulah tuan-tuan, kita masih boleh menaruh kepercayaan penuh kepada ulama. Bukan saja ulama yang ada sekarang, tapi bila-bila lagi ulama yang dahulu. Sejak zaman sahabat sampailah sekarang, kita masih boleh mempercayai, mengikut pandangan ulama, walaupun ulama itu tidak maksum. Kenapa? Dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kalau salah mereka ingat. Ini sangat berguna apabila kita kaitkan dengan zaman sekarang. Timbullah golongan-golongan tertentu yang mengajak kita supaya kita kembali pada Quran dan Sunnah. Jangan ikut mazhab, jangan ikut mana-mana mazhab, kerana mazhab-mazhab ini adalah hasil daripada ijtihad para ulama, dan ulama itu tidak maksum. Kenapa kita ikut pandangan mereka? Quran dan Sunnah itu dijamin oleh Allah kebenarannya, lalu kita diajak supaya ikut saja Quran dan Sunnah. Nampaknya pada zahir apa itu saranan ini cukup bagus, tapi membahayakan kita. Kenapa? Kita tak faham Quran dan Sunnah. Kita ni tak faham. Kita ni sebenarnya wajib bertaklid kepada siapa? Kepada ulama. Kalau dalam fiqh, kepada mana-mana mazhab, Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hanbali, wajib kita. Kalau kita tak faham makna-makna dalam Quran tu, kita tak faham. Lebih-lebih lagi bila kita hubungkan dengan satu-satu masalah, memang tak faham. Di akhir zaman ni memang macam itulah. Saranan ini berasal daripada seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah. Kata-kata beliau terkenal, aku hanya mahu mengajak orang-orang Islam kembali pada Quran dan Sunnah. Lalu digunakanlah oleh orang-orang yang menyokong mereka, yang menyokong Ibnu Taimiyah ni. Kita berpegang pada Quran dan Sunnah. Macam bagus tapi tak bagus. Yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita ikut ulama. Sebab ulama itu diurus oleh Allah. Wa huwa yatawallas shalihin. Dilindungi oleh Allah, ditutupi oleh Allah daripada maksiat, daripada kesalahan.
Tapi oleh kerana mereka itu bukan Nabi, bukan Rasul, mungkin berlaku satu-satu kesalahan. Lalu cara Allah memeliharanya, mereka ini ingat. Contohnya tuan-tuan, Imam Syafi'i ketika di Arab, kemudian dia pindah ke Mesir, mati di Mesir, kuburnya pun ada di Mesir. Pandangan Imam Syafi'i ketika di Arab dalam fiqh dinamakan Qaul Qadim, pandangan lama dia. Pandangan beliau di Mesir dikenali sebagai Al-Qaul Jadid, pandangan baru dia. Qaul Jadid ini adalah hasil tinjauan semula Imam Syafi'i, pandangan fiqh beliau ketika di Arab, disemak semula. Banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi inilah di antara apa yang dinamakan tadi, bahawa Allah SWT menjaga, memelihara orang-orang khawas, orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kalau melakukan kesalahan, mereka akan nampak kesalahan itu. Kerana itulah maka kita masih boleh mengikut mana-mana salah satu mazhab, dan itulah cara yang lebih selamat bagi kita. Sekalipun seseorang itu alim pada masa sekarang dalam mana-mana beda, kerana kealiman orang sekarang jauh kalau dibeza, kalau dibandingkan dengan kealiman orang dahulu yang dinamakan salafus salih, Imam Syafi'i, zaman Imam Syafi'i, kurun kedua, kurun ketiga, kurun keempat. Ilmu orang sekarang terlalu sitik. Kalau tuan-tuan tengoklah dalam apa-apa bidang pun, memang orang sekarang walaupun nampaknya cerdik, tapi mereka jauh lebih bodoh, jauh lebih tak tahu. Kerana orang dahulu, salafus salih itu ilmunya semuanya di dada, pada ingatan mereka, ketakwaan mereka, ibadat mereka, hampirnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersihnya hati mereka. Sedangkan orang sekarang tidaklah seperti itu, dan dijamin oleh Allah, dijamin oleh Nabi Muhammad, kurun yang pertama, kedua, ketiga saja. Khairul qurni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summa yaksul kirku wala ta'tamilu aqwalu af'alu. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kemudian kurun yang mengikutinya, kemudian kurun mengikutinya, kurun pertama, kedua, ketiga. Lepas daripada itu, kata Nabi, tersebarlah kedustaan. Jangan kamu ikut kata-kata mereka, dan jangan kamu ikut perbuatan mereka. Sebab itu yang dinamakan salafus salih itu, setengah ulama kata abad pertama, kedua, ketiga ini berpandu pada hadis Nabi tadi. Tapi ada setengah ulama salafus salih itu sampai kepada kurun yang kelima. Sebab itu ada yang membuat rumusan salafus salih itu ada terbagi kepada dua bahagian, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Utamanya dalam apa itu, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah terbagi kepada dua golongan, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mutaqaddimin itu katanya sampai kurun abad ketiga, ada yang mengatakan sampai abad kelima. Mutaakhirin itu selepas daripada itu. Jadi kita berbalik semula tadi, orang yang khawas, mereka dilindungi oleh Allah, ditutupi oleh Allah daripada maksiat, yang berarti mereka terjauh daripada maksiat. Cuma mereka ini bukan Nabi dan Rasul, maka kadang-kadang mereka melakukan maksiat. Contohnya
Syekh Abdul Qadir Jailani pun, apa ni, Syekh Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi pun, walaupun dia orang alim besar, dia melakukan juga maksiat. Dia mengumpat orang, yang akhirnya pada malam itu dia tak boleh beribadat. Lalu dia ditunjukkan oleh Allah umpatannya itu. Lalu dia segera menemui orang diumpat itu, minta maaf. Barulah dia boleh beribadat semula. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu lagi golongan yang dinamakan khawasul khawas. Khawasul khawas ini ialah peningkatan daripada orang khawas. Kalau menurut apa itu Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ahli hadis, khawasul khawas itu ialah orang yang sampai ke tingkat ihsan tahap yang kedua. Nabi ada menyebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis ihsan ini terbagi kepada dua tahap. Tahap pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Tahap yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Pada tahap kedua inilah, bila kita sampai tahap yang kedua, inilah kita menjadi orang khawasul khawas, iaitu orang itu akan sentiasa merasa Allah memantau diri dia. Fa in lam takun tarahu, sekiranya anda tidak terasa seolah-olah anda melihat Allah, maka anda akan terasa Allah melihat anda. Jadi orang khawasul khawas itu sentiasa duduk dalam keadaan sepanjang masa dia terasa dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, gerak hatinya diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah. Kerana mereka ini duduk di dalam hakikat seperti yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah serta kamu dimanapun kamu berada. Ini satu tingkat ya, satu tingkat yang di antara tingkat yang tertinggi hubungan seorang mukmin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila seseorang itu merasa sentiasa dipantau oleh Allah, sentiasa merasa Allah beserta dengan dirinya, bahwa ma'akum aina ma kuntum. Macam mana kita boleh dapat tahu, tuan-tuan? Ini adalah tingkat yang tertinggi dalam hubungan seorang mukmin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Sayyidina Abu Bakar, bila dia terdesak, boleh terkeluar daripada keadaannya, tapi Nabi Muhammad SAW dia tetap berada dalam keadaan itu. Cerita ni selalu sudah saya sebutkan dalam kuliah yang lepas ya. Bila Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi berdua berada dalam gua yang sempit, ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy yang lengkap dengan senjata untuk dibunuh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia rasa takut dan dia rasa sakit kerana gigitan apa itu, sengatan kalajengking. Lalu Nabi Muhammad ingatkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, seperti yang disebut dalam Quran. Ya Abu Bakar, la tahzan, kau jangan takut, jangan duka cita, jangan bimbang, sesungguhnya Allah serta kita. Innallaha ma'ana, ini dinamakan ma'allah ya. Kalau dalam ilmu tasawuf disebut muraqabah ma'iyah, di mana seorang yang berada dalam muraqabah ma'iyah itu dia merasa Allah beserta dengan diri dia. Ini adalah di antara tingkat yang tertinggi dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang khawasul khawas itu dia sentiasa begitulah. Macam Nabi, dia sentiasa berada dalam keadaan kesedaran Allah serta diri dia.
Sebab itu dia boleh mengingatkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Nabi tak takut, Nabi tak bimbang, walaupun tentera Quraisy berjalan di depan. La tahzan innallaha ma'ana. Inilah orang khawasul khawas. Jadi oleh kerana orang khawasul khawas ini, dia sentiasa dipantau oleh Allah, sentiasa berasa Allah serta dirinya, maka disebutkan oleh Ibnu Ajibah, iaitu ulama yang memberi keterangan tentang hikmah tadi. Kata Ibnu Ajibah, orang khawasul khawas ini dia tak berdoa. Dia tak berdoa macam orang awam tadi. Dia tidak berdoa seperti orang khawas tadi, supaya Allah lindungi daripada maksiat. Tapi bila kita sebut orang khawasul khawas ini tidak berdoa, itu sudah menyalahi perintah Allah. Karena Allah SWT perintahkan kita supaya berdoa. Bila kita tak berdoa, Allah anggap kita ini takfur. Jadi kalau gitu, adakah orang khawasul khawas yang tak berdoa ni tadi, dia benar-benar tak berdoa? Sebenarnya begini tuan-tuan, memanglah orang khawasul khawas itu tidak berdoa seperti orang awam berdoa, seperti orang khawas berdoa. Mereka ini berdoa, sentiasa berdoa dengan kaedah mereka sendiri. Oleh kerana itulah orang khawasul khawas ini, kita tak boleh katakan mereka tak berdoa. Nampaknya mereka tak berdoa, tapi mereka berdoa. Ini yang susah tuan-tuan. Ada orang tiru kan? Ada orang ambil dari kaedah ni. Kita nampak dia itu tidur je, macam tak semayang, tapi dia semayang. Orang dah jahat dah. Masa saya belajar di Keluang, ada seorang Jawa nama Wak Pono, umur dah 70 tahun. Dia tak kerja tak apa, dia tak mandi, dia makan pun jalan-jalan kat bandar Keluang. Orang bagi makan dia, dah makan dia balik, dia sandar dekat tiang masjid, sebuah masjid India dekat sekolah Arab dia belajar. Jalan 1, Batu 1, Jalan Mesin. Wak Pono ni memang tak mandi, tak semayang. Tapi penduduk situ kata, kamu jangan kata Wak Pono ni tak semayang, dia semayang, kita tak nampak je. Kata saya, macam mana dia semayang? Memang tak semayang, bau pun besuk, rambut pun panjang, tipik macam apa tu, macam sarang tabuan. Baju dia pun tak berbasuh bertahun, bukan berbulan. Ini orang ramai gunakan kaedah ni juga. Jadi orang khawas ni, orang khawasul khawas ni nampaknya tak berdoa, tapi mereka ini berdoa dengan doa yang lebih baik. Kenapa tuan-tuan? Doa orang khawasul khawas ini tidak seperti doa orang awam, tidak seperti doa orang khawas. Doa mereka ini diistilahkan dalam ilmu tasawuf ad-du'a'u bilisanil hal. Orang khawasul khawas ini bila berdoa menggunakan doa yang diistilahkan ad-du'a'u bilisanil hal. Dia tak minta dengan terang, tapi ada mental. Kalau kita nak faham ni tentang doa bilisanil hal ni, kita ambil contoh di dalam Quran, ialah doa Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan. Ini dah selalu saya sebut, tapi malam ni saya sebut lagi tak apa. Ketika berada dalam perut ikan, Nabi Allah Yunus berdoa sebaik-baik doa, tapi dia tak sebut, ya Allah, engkau keluarkanlah aku daripada perut ikan ini.
Kerana ketika dalam perut ikan tu disebut dalam kitab lah, Nabi Allah Yunus tu disedap, dia berada dalam 3 kegelapan. Maknanya dalam satu balak yang besar yang tak tertanggung oleh kita. 3 kegelapan ni, pertama kegelapan kemurkaan Allah, kedua kegelapan laut, ketiga kegelapan perut ikan. Tapi Nabi Allah Yunus, dia tak minta kepada Allah, ya Allah, Engkau lepaskanlah aku, keluarkan aku dari perut ikan. Tak ada. Nabi Allah Yunus hanya bertasbih saja. Yang keduanya, dia mengaku dia telah melakukan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka. Ini tasbih. Inni kuntu minadh dhalimin. Ini pengakuan dia melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ini yang dinamakan, tuan-tuan, doa bilisanil hal. Dengan cara bertasbih mengaku dirinya banyak dosa. Walaupun tak ada sebut, ya Allah, Engkau keluarkan aku daripada perut ikan, tapi kandungan tasbih dan pengakuan dosa tadi sudah ada mengandungi doa yang lebih baik. Itulah doa bilisanil hal. Sebab itu bila kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu adalah doa bilisanil hal. Tasbih, tahmid kita, istighfar kita, itu semuanya adalah jenis-jenis amalan, jenis-jenis doa bilisanil hal. Kadang-kadang tidak ada apa pun di dunia. Dinamakan zikir dan tafakkur. Diam saja duduk dalam wuduk, duduk dalam sebuah masjid atau di rumah, di bilik, bangun tengah malam, dia duduk saja, diam, dalam hatinya berzikir, fikirannya tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa bilisanil hal. Doa bilisanil hal ini sudah diterangkan dulu, kita sudah baca, tapi kita dah lupa. InsyaAllah kita baca sekali lagi nanti. Jadi itulah, tuan-tuan, orang khawasul khawas, mereka memang dipelihara oleh Allah, lebih dipelihara oleh Allah SWT daripada maksiat. Kerana mereka merasakan diri mereka itu merasakan Allah itu beserta dengan diri dia. Kerana itulah semua gerak-geri mereka itu, sebutan-sebutan, apa saja sebutan, merupakan doa. Dan doa mereka itu dikatakan sebaik-baik doa. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita dijauhkan daripada maksiat dengan cara berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Baca Quran itu pun sebenarnya doa. Kalau kita tahu yang Nabi sebut afdalul zikri la ilaha illallah, janganlah dipahami itu sebaik-baik zikir. Tidaklah kita fahami juga bila sebaik-baik zikir itulah sebaik-baik doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ada masalah yang sukar nak diselesaikan. Kita ambil wuduk, sembahyang taubat, sembahyang hajat, zikir dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah. Ramai juga orang yang jumpa saya, tuan-tuan, masalah hutang. Tak, nak ambil hutang pada orang berhutang ni macam mana? Kata saya, jumpalah, minta lah. Oh, minta dah 10 kali. Amalannya apa yang baik? Kata saya, awak sembahyang taubat, sembahyang hajat, lepas tu awak bertahlil la ilaha illallah, la ilaha. Berapa banyak? Jangan putus, kekal dalam hati itu. Ya Allah, orang ini berhutang pun takdirmu, hutang ini dibayar pun takdirmu. La ilaha illallah. Ada yang percaya, tuan-tuan, dia buat dapat dalam sebulan 2